kutipan sewa tu adalah lebih rendah berbanding saya bayar installment ke bank. Itu masuk bleeding. Untuk owner Ah, rumah, bila ah, you buat loan dengan bank kan, you kena bayar installment bank. Katakan you kena bayar installment 2,000. Tapi betul. bila kita buat sewa, dapat 1,700 je. Hmm. Kena top up lagi 300. Itu masuk bleeding. Hmm. Even saya punya ni agak worse juga lah sebab saya buat masa tu saya tak ada ilmu dan saya buat ni macam tak ada konsep fully furnish ke, tak ada nak buat servis Hmm. ke. So masa tu memang saya dapat roughly dalam 1,000, 1,500 je. Even 1,002 lah roughly. Okay. Dan saya punya apa installment Bank. close to 2,000 lah, and then ada maintenance fee lagi semua. Banyak juga Ah tu kena top up tu. Betul. So roughly memang quite bleeding lah daripada 2000. Saya dapat kunci daripada 2018 basically. So Lama tu. dekat 5 tahun juga lah saya mencari-cari, jumpalah KLM situ. Allah. Lama sangat tu you biarkan bank je untung tu. So lepas join kelas KLM tu, Alhamdulillah lah saya nampak benda ni sebenarnya tak susah. Semuanya kena Hmm. kena tahu cara. Itu je yang penting je. Kena tahu ada ilmu lah. So Okay. lepas saya join Ogos 2023 tu, saya saya tekad lah. Saya kata saya nak buat untuk unit saya, dan at the same time saya nak cari untuk sublet lah.